Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Nisa, apa khabar? Okey, jom kita ajak kawan-kawan yang lain masuk sekejap. Okey, kita ajak kawan-kawan lain masuk dulu. Share sekejap. Hai, hai. Jom masuk. Masak apa tu? Hari ni Cik Pia nak masak. Sayang awak. Kita rendahkan sikit bagi nampak kan kita punya kuali. Sekejap ya. Gitu. Nampak sikit. Okey, baik nak jatuh. Kayu ambil pasal tadi. Di sini. Okey, hai. Siapa tu? Fazila Hasma. Jom masuk. Okey, lama dah Cik Pia tak live kat sini kan? Lama sangat. Cik Pia duduk live dekat Fish HQ. Ni baru live balik semula dekat FB sendiri. Sekejap ya. Tolong share sekejap ya. Share. Sementara tu. Okey. Barulah nampak komen-komennya. Hai Fazila. Okey, hari ni Cik Pia nak masak 2 menu. Kan? Hari ni Cik Pia nak masak gulai asam rong dan juga percik. So kita minta kawan-kawan semua tolong share sekejap. Tajam nak? Okey, gulai asam rong dan juga percik. Hai Faizal. Ika. Oh, Ika dekat situ. Loh, ingatkan siapa? Waalaikumsalam Kak Ji. Hai Kak Ayu. Ada pembantu? Of course, dia orang ni sentiasa. Tak tahulah pembantu ke. Macam-macam ekspresi muka dia kan. Comel-comel. Perangai pun comel. Okey. Jom masuk sekejap. Hai semua. Hari ni Cik Pia nak masak 2 menu. Okey, Cik Pia nak masak percik. Dan juga kita nak masak gulai asam rong. Alright. Sebelum kita pergi cucuk kejap lagi, kita masak dulu bagi makan kenyang-kenyang dulu kan. Balik kan tak tahu apa cerita. Kan? Okey, sambil. Hai Wan Munira. Hai. Okey.
Okey, sambil-sambil kita tunggu kawan-kawan yang lain masuk. Right. Cik Pia nak cerita sikit. Chef cilik, ya cilik sangat dua orang ni. Okey. So sambil-sambil sambil-sambil kita tunggu kawan-kawan yang lain masuk untuk kita tunjuk macam mana menu tradisi kita hari ni, eksotik orang katakan, iaitu menu gulai asam rong. Nanti Cik Pia akan cerita pasal gulai asam rong. Sekarang Cik Pia nak cerita dulu, Cik Pia nak ajak anda semua dulu. Esok 22 esok ke? Esok lah kot, hari ni dah berapa? 22 Ogos, hari Ahad. Ya, 22 Ogos. 22 Ogos 2021, hari Ahad. Okey, kita ada, Cik Pia ada tim Cik Pia, Mak Saka Grand Team bersama dengan The Yummies Shop. Ada anjurkan satu kelas Instagram. Tajuk kelas kita Instagram Lubuk Duit. 21 ke 22? 21. 21, sorry 21. Penaja kita marah tau, I salah ni. Kejap ambil lagi satu. Sekejap ya, bergaduh pula sekejap. Okey, 21 Ogos 2021 kita akan ada kelas secara percuma sahaja untuk semua. Okey, yang mana yang bukan ejen ataupun wakil pengedar PES Aida Kitchen pun, kita sangat welcome you, kita sangat galakkan anda untuk hadir di dalam kelas, apa nama kelas ni? Instagram Lubuk Duit. Baik nak jatuh nak. Instagram Lubuk Duit 21 Ogos dan 29 Ogos 2021. Ada 2 hari tau, ingat 21 dan 28. 21 hari bulan dan 28 Ogos 2021. Cik Pia punya poster lain. Ada pembetulan rupanya. Okey, dalam kelas ni apa yang you all akan belajar adalah yang pertama sekali kita akan cungkil apa itu IG, apa kelebihan IG, kenapa IG perlu dijadikan sebagai backup untuk FB kita kan, dan macam mana kita nak setting FB lah. Okey, so semua tentang IG kita akan kupas dalam tempoh 2 hari ini, iaitu pada simpan date ini tau, 21 Ogos esok dan juga 28 Ogos 2021 kita ada kelas secara percuma tajaan daripada The Yummies Shop, iaitu salah seorang anak tim Cik Pia dalam grup Mak Saka Grand Team. Nanti macam mana nak berhubung, nak join kelas ni, boleh berhubung dengan kita punya penganjur kita, tim-tim Mak Saka Grand Team. Mana? Anak-anak Mak Saka Grand Team boleh tinggalkan link anda untuk penyertaan kelas. Okey? So habis dah pasal kelas. Sekejap lagi kita sambung balik pasal kelas ni, apa tentang kelas ni. Okey, sebab sekarang ni Cik Pia nak masak dulu. Hari ni Cik Pia nak masak menu, orang kata menu sayang nak. Hari ni mak nak tunjuk pula, terbabas kan, tersasul. Hari ni Cik Pia nak tunjuk macam mana cara untuk kita masak lauk tradisi. Cik Pia pun tak pernah masak sebelum ni, tak pernah tahu pun kewujudan menu ni, melainkan setelah ianya dikeluarkan dalam bentuk PES oleh Aida Kitchen, iaitu gulai asam rong. Okey, gulai asam rong ni merupakan makanan tradisi daripada Pahang, Ulu Tembeling Pahang, yang mana asalnya kita menggunakan buah getah. Okey, buah getah itu untuk menghasilkan menu asam rong ni. Biasanya orang akan masak dengan ulam-ulaman kan, sayur, ayam sebagainya. Tetapi inilah istimewanya PES Aida Kitchen. Sebab anda boleh masak dengan apa sahaja cita rasa anda punya lauk. Letaklah fee lah, tak fee lah apa pun, daging, ayam, udang, sotong ke apa semua, tak ada masalah. Okey, untuk gulai asam rong beratnya hanya 120 gram. Okey, sebelum kita masak ni, sebab masak ni sekejap je, 5-10 minit dah siap. Sebab Cik Pia pakai sayur sahaja hari ni, tak masuk ayam ke apa. Sebab ayam hari ni Cik Pia nak gunakan PES percik. Sekarang senang pakai percik. Okey. Kita tengok, baca dulu macam mana cara nak masak. Apa tu? Kelas IG percuma. Tu penganjur kita ada tinggalkan link untuk join kelas IG. Okey. So Cik Pia nak tunjukkan dulu kita nak masak PES percik. Sebab percik ni dia ambil masa 20 minit untuk ayam masak kan. Masakkan percik sekejap saja. Tapi sebabkan kita nak pastikan ayam tu betul-betul masak, 20 minutes diperlukan. Okey. Kalau kita tengok pada packaging percik di sini,
Okey, dia punya cara hidangan dia adalah kita perlu ambil 3 sudu pes dibancur bersama 3 sudu minyak masak untuk dilumurkan pada ikan atau ayam dan juga untuk direnjis semasa bakar anggaran 1 kilo ayam. Tapi cikgu tak bakar lah. Cikgu termasuk air fryer kan. Tak rajin nak membakar time-time ni. Okey, panaskan pes yang selebihnya dengan 50 ml air. Kemudian curahkan pada ikan ayam yang siap dibakar. Okey. Untuk pes percik ni Cik akan terus lumurkan dia dengan ayam. Okey, kita ada ayam hari ni. Okey, dan kita akan masukkan terus dalam air fryer. Cik tak bakar hari ni. Kita buat versi yang berbeza sikit. Okey. Alright. Okey, jom. Jom. Kita buat dulu ni. Boleh? Kita masak percik dulu Kita masak percik dulu. Okey, mana-mana anda yang boleh je. Air fryer ni dia untuk bakar boleh, untuk goreng boleh kan. Serba-serbi boleh, cuma suhu dia berbeza-beza. Okey, suhu dia berbeza-beza. Okey, cuma dia taklah kadang-kadang rangup sangat. So Cik akan masukkan dalam air fryer. Kalau rasa nak pakai magic fan pun boleh, magic fan pula. Okey, so kita akan kita akan masak percik. Okey? Jom sekejap. Cik Pia perlukan apa nama yang dia nak ni? Minyak masak. Sekejap ya. Okey, jom kita start masak percik. Okey, mula-mula Cik Pia akan gunakan air ni lah. Macam ni sebab Cik Pia tak rajin nak membasuh sangat benda air fryer ni. Kan? So, Cik Pia akan menggunakan plastik ni lah, aluminium foil ni. Kita masuk siap-siap dalam kita punya air fryer. Boleh. Okey, kita masukkan siap-siap. Kalau anda nampak boleh tengok ni. Okey, Cik Pia masukkan terus dalam ni, tapi Cik Pia pasang aluminium foil so supaya kita punya orang kata tak kotor. I nak rajin sangat kan. Nak buat percik jugalah. Jom. Cik Pia pun first time masak percik menggunakan pes daripada Aida Kitchen. Ini merupakan antara pes terbaru Aida Kitchen. Okey. Seperti yang anda tahu, Aida Kitchen ni ada banyak sangat pes kan. 40 lebih dah pes dia. Okey, jom. Ni masak. Okey, so kita buka. Satu paket ni boleh guna untuk 1 kilo ayam. 1 kilo ayam. Okey, tapi Cik Pia tak pakailah sampai 1 kilo. Yang makan dalam rumah ni pun 2 orang je. Jenuh pula nak habiskan 1 kilo tu kan. Okey. Siapa-siapa yang nak mendaftar untuk kelas kita esok, kelas Instagram. Kelas percuma sahaja esok Instagram. Okey, anda boleh terus berhubung dengan kita punya penganjur kita, anak-anak tim Mak Saka Grand kat situ. Kita akan belajar segala tentang IG. So, sebelum kita nak masak, kita nak tunjuk dulu macam mana rupa pes kita. Okey, Pak. Kepekatan pes. Okey, ini kepekatan pes percik kita. Kalau anda rasa tak tahu macam mana nak masak, jangan risau sebab dekat sini, dekat kita punya packaging dah ada cara hidangan. Tak payah nak tambah garam, gula ke apa sebab dalam ramuan dia boleh. Dalam ramuan dia dah ada santan, cili kering. Santan pun dah tak payah tambah sebab dah ada dah dalam kita punya pes. Okey, sebab tu dia macam cair sikit sebab dah ada santan. Okey. Ada santan, cili kering, bawang holland, bawang merah, bawang putih. Wah, macam masa jampi pula kan. Halia, serai, garam, gula, ketumbar dan juga minyak masak. Semua dah ada dah dalam ni. Okey, senang sahaja. Alright. Itu kita punya penganjur ada tinggalkan link. You all boleh join.
Satu paket ini kalau anda gunakan satu paket terus boleh masak untuk 5 hingga 8 orang masak. Mohon share ya, share dekat grup-grup, share lah dekat WhatsApp, kat Telegram kan, tolong ajak kawan-kawan yang lain sebab Cik Pia tak sempat dah nak share. Cik Pia sebenarnya pukul 2.30 sekejap lagi Cik Pia nak kena cucuk. Kan, so kita kena masak cepat-cepat, nak makan cepat-cepat, kejap lagi lapar. Okey, so masa hidangannya hanya 15 minit dengan berat 200 gram. Okey. Ya, Kak Yus, mudahnya. Okey, jomlah kita masak. Masaknya tidak kan? Okey, jom kita masak. Dia kata kat sini, sebab Cik Pia pun first time guna paste ni. Okey. First time guna paste ni sebab ni adalah paste terbaru daripada Aida Kitchen. Antara 44 koleksi dia, inilah yang terbaru. Okey, paste percik kita. Oh, jatuh anak, baik saya jatuh. Okey, dia kata sini ambil 3 sudu paste dibancur bersama 3 sudu minyak masak untuk diluburkan pada ikan ayam dan juga untuk direnjas semasa bakar. Okey, jom kita lumurkan dengan minyak masak dan juga apa namanya, ayam. Kak ayam kita minta chef cilik kita masak. Oh, adik dulu. Okey, Kak ayam masak gulai je lagi. Adik sini ya. Adik. Kak ayam tunggu sekejap ya. Okay, so ini adalah ayam kita. Okay, ayam Cik Pia tak buat banyak pun, hanya dalam 5-6 ketul macam tu sahaja. Untuk 2 orang makan lah. Orang dewasa yang kecil ni confirm dah dia tak makan percik kan. Nak Cik Pia tak semua makan pedas-pedas. Okay, so kita pindahkan ayam dekat sini mana. Sekejap kan mak bagi. Sekejap, bagi dia dulu masak je. Kan Kak masak gulai. Boleh? Kak masak gulai je, okay nak? Okey. So ayam ni dah telah dicuci, dibersihkan, dimandikan, disabunkan. Kan? Jangan pelik. Musim Covid ni roti pun mandi. Tu tak payah pakai dulu nak. Okey. Adik masukkan minyak sikit. Cepat. Dia kata kena masukkan minyak sikit. So kita masukkan minyak sikit lah. Okey, kan? Masukkan minyak sikit, kemudian kita masukkan percik. Apa nama dia? Percik. Pandai. Chef cilik kita ni nama dia Aina Maisarah. Hai Amalina, jemput share ya. Share dekat grup, share kat WhatsApp. Okey, kat Telegram semua share. Cik Pia tak sempat nak share. Cik Pia letak lebih sikit ni. Sebab hari tu Cik Pia masak pais, kan? Baru-baru Cik Pia masak pais tempoyak. So hari ni kita nak masak percik pula. Tak tepi sekejap. Adik gaul lah. Gaul lah. Ke tangan. Ke tangan. Ke tangan. Ke tangan adik. Ke tangan. Jangan. Tak mau? So kita gaul lah, bagi rata kan. Bagi kena kat semua ayam tu, rasa dia punya percik sekarang kan. Okey, kalau pakai air fryer anda kena tengoklah jenis air fryer anda sebab lain air fryer lain dia punya suhu. Untuk bakar lain, untuk goreng lain kan. Kena tengok air fryer masing-masing. Macam Cik Pia pakai Chihuahua. So kalau nak masak ayam ni memang minimal 20 minit lah kena masuk dalam kita punya air fryer. Kalau tak, ayam ni tak masak. Okey, so Cik Pia gaul. Okey, nampak tu? Cik Pia dah gaulkan percik dengan ayam. See? Okey, adik. Sayang awak juga. Okay, adik, masukkan ayam dalam ni. Okey, Cik Pia nak masuk tangan sekejap. Sementara tu, kita biarkan chef cilik kita masukkan ayam dalam air fryer. Baik. Biar adik buat. Kak masak aku lagi je. Oh, adik buat. Okey, adik buat. Hai, selamat datang kepada yang baru masuk.
Hari ni Cik Pia masak percik menggunakan paste daripada Aida Kitchen dan juga Cik Pia masak gulai asam rong. Macam mana rupa gulai asam rong? Cik Pia pun tak pernah jumpa gulai asam rong walaupun Cik Pia anak Felda tak pernah pula masak gulai asam rong. Kan? So tapi hari ni kita cuba masak gulai asam rong menggunakan paste daripada Aida Kitchen. Ya saya. Tak apalah, sekarang basuh tangan. Pindah dulu. Sekarang basuh tangan. Pergi basuh tangan. Go. Go. Dah. Dah. So di sini kita Cik Pia dah masukkan dalam kita punya air fryer. So kita nak masukkan dalam kita punya mesin ni lah. Bagi masak Alright. Nanti kita kena tengoklah setiap 10 minit kita nak renjis ke nak apa ke sebab dia kan bakar kan. Okay, jom kita masukkan. Adik man. Ya, ya. Adik kat dalam masak sekarang. Kak Yu masak ni. Sedap. Go. Okay. Dah. Dah. Dah adik pergi makan nasi. Okay, Kak Yu mah. Okey, kita punya percik dah pun masuk dalam air fryer. Cik Pia tak pakai pemanggang tau. Cik Pia pakai air fryer. Okey. Jimat senang sikit kerja kan. Mak-mak yang memalas macam Cik Pia ni memang gitu. Okey, so tadi Cik Pia pakai percik ni lah. So sekarang nak masak. Okey, so sekarang kita nak masak pula asam rong, gulai asam rong. Dah sini nak? Dah sini. Gulai asam rong. Waalaikum. Hai Syamsul. Dia minat memasak. Okey, Chef Aina kita dah pun berehat. Dia sedang menikmati dia punya lunch. Kan? So, sekarang ni kita bersama dengan chef cilik kita yang kedua. Iaitu namanya, sini sikit. Cincik. Namanya Ainul Zulaika. Okey, ni yang sulung lah. Anak Chef yang sulung. Okey. Okey. Dia nak tunjukkan dia punya dapur. Mari kita tunjukkan sikit. Okey, so Chef cilik kita nak masak pula gulai asam rong. Mak dia tak pernah masak gulai asam rong, dia pun first time nak masak gulai asam rong. Menu first time dalam rumah kami. Air. Okey, bagi anda yang berminat untuk menyertai kelas Instagram Lubuk Duit secara percuma. Okey, ini terbuka kepada semua termasuk yang bukan Best Aida Kitchen team. Okey, kita buka kepada individu luar. Okey, siapa-siapa yang bukan, walaupun anda bukan wakil pengedar Aida Kitchen, anda masih boleh menyertai kelas Lubuk Duit Instagram bersama dengan Cik Pia pada 21 hari bulan Ogos dan juga 28 Ogos 2021. Okey? Alright. Okey, kenapa ni? Ada masalah dengan FB ke? Okey, duduk. Masalah. Betul ke nak masak ke? Okey. So sekarang ni kita nak masak gulai asam rong. Kalau kita ikutkan pada dia punya packaging, dia punya berat adalah 120 gram tapi boleh makan untuk 5 hingga 8 orang. Ini bermakna walaupun saiz paste ini kecil berbanding dengan percik tadi 200 gram, tetapi jumlah untuk yang boleh makan, okey, jumlah makan dia saiz hidangan. Okey, 5 hingga 8 orang sama. Okey, sama. Maksudnya dekat sini gulai asam rong ni dia tak perlukan banyak sangat letak paste pun sudah cukup untuk bagi rasa kick dia. Okey?
Okey, macam mana kita tengok dulu ramuan dia. Apa yang ada dalam apa orang kata dalam gulai asam rom. Okey, hai Fatin. Okey, apa yang ada? Jangan lupa share. Yang baru masuk jangan lupa share. Share dekat grup, kat WhatsApp, dekat Telegram, dekat grup-grup FB. Share saja di mana sahaja yang anda berada. Okey. Okey, ramuan dia kita ada cili padi. Dia ada asam rom biji getah. Okey. Kita juga ada kunyit, bawang Holland, bawang merah, bawang putih, garam, gula dan juga air. Okey, paste gulai asam rom daripada Aida Kitchen ini telah pun mempunyai halal. Okay, anda boleh nampak di sini ada kelulusan halal, ada juga Muslim produk dan juga Jabatan Pertanian. Okey, so jom kita mula masak. Si kecil ni dah tak sabar nak masak, dah macam-macam dia cakap dengan mak dia ni. Okey, satu paket ni harga dia RM18. Kalau bagi Semenanjung RM20 bagi Sabah Sarawak. Kalau anda ambil lebih daripada anda ambil 4 paket, harganya hanyalah RM60 bagi Semenanjung, RM70 bagi Sabah Sarawak. Kalau ambil 8 paket, RM110 bagi Semenanjung dan RM120 bagi Sabah Sarawak. Boleh campur paste. Okey, bukan maksudnya anda kena ambil gulai asam rom ni 8 paket. Tak, boleh campur-campur paste. Kita ada lebih 40 paste. Okey, jom kita masak. Wow, pekat. Okey, dia punya paste dia, tekstur paste dia sangat-sangat pekat. Okey. Saya tunjukkan. Ayam kita dah macam-macam bau dah. Okey, tekstur dia memang sangat pekat. Nampak? Sebab tu dia kata walaupun 120 gram cukup untuk 8 orang makan, 5 hingga 8 orang makan. Okey, cukup untuk 5 hingga 8 orang makan. So sebab tekstur dia memang sangat-sangat pekat. So Cik Pia hanya hari ni tak masak guna ayam ke udang ke, sebab Cik Pia akan masak menggunakan sayur. Dia boleh makan dengan ulam ke sebagainya, tapi Cik Pia tak ada jumpa ulam pun tadi. So kita akan masak menggunakan kacang panjang dan juga lobak sahaja. Ini adalah antara sayur wajib dekat rumah Cik Pia. Okey, lobak ni kalau anak Cik Pia ni dia makan latah macam tu je. Okey, so jom kita mula masak. Dia kata masuk satu paket, larutkan paste bersama 400 ml air. So kita masukkan air dulu. Cik Pia on first. So bolehlah anda menari dan menyanyi. Bunyi mesin basuh pun dah berbunyi, macam-macam lagu dia kan. So kalau dekat sini kita ada 600 ml, kita hanya akan guna 400 ml air sahaja. Yang awak nak masak tak? Tak mau masak. Betul. 400 ml sahaja. Cik Pia akan gunakan satu paket ni terus. Okey. Kita masukkan air dulu. Kalau tak takut jadi bau ke apa ke kan. Pening budak kecil ni kan. Okey. 400 ml sahaja. Kita nak bagi kick. So barulah kita masukkan satu paket paste gulai asam rom ni. Okey. Masuk semua. Pegang. Pegang plastik. So, Cik Pia dah hidupkan api. So, kita masukkan air, kita masukkan pula paste. Alright. Okay, sementara anak kita, chef cilik kita buat dan pindahkan paste ke dalam kuali, ke dalam periuk, Cik Pia nak ajak anda mana-mana yang belum lagi mendaftar untuk kelas Instagram Lubuk Duit secara percuma esok. Okey, secara percuma esok anda boleh sertai. Hari ini daftar, hari ini kita punya ada 2 kelas, ada 2 siri, 21 hari bulan Ogos dan juga 28 Ogos. Kedua-duanya akan membawa topik yang berbeza tetapi tentang IG lah. Sambungan kelasnya pada minggu hadapan. Itu 21 Ogos kita akan buat satu topik dan 28
8 Ogos kita akan ajar pula tip and tricks. Macam tu, tentang IG juga. Okey, so siapa-siapa yang berminat untuk mendapatkan ataupun menyertai kelas ini secara percuma je ni, Cik Pia akan ajar anda secara percuma sahaja. Okey, di WhatsApp. Okey, kita akan buat satu grup di WhatsApp. Anda boleh masuk kelas tersebut, berhubung dengan kita punya penganjur. Berhubung dengan kita punya penganjur untuk membuat pendaftaran. Terbuka kepada semua, terutamanya yang bukan pun orang kata wakil pengedar Aida Kitchen pun boleh sertai. Tak payah apa, masuk ambil ilmu sahaja. Okey. So sebabkan biasalah mak-mak ni kan, kalau mak-mak dia faham lah, dia nak mengelakkan pembaziran, so dia masukkan juga air dalam ni, nak bagi pastikan tak ada satu sisa pun yang tertinggal dalam plastik ni. Kita kalau boleh nak sedut semua. Tak elok membazir kan. So sekiranya anda ingin mendapatkan paste Aida Kitchen, ada lebih 40 jenis paste Aida Kitchen. Sekiranya anda berminat untuk dapatkan paste, boleh juga berhubung dengan mana-mana wakil pengedar Aida Kitchen yang ada dalam live Cik Pia sekarang ni. Rasa macam ramai. Betul. Kalau mak-mak yang busy, betul tu Kak Ji. Orang yang busy ni kan, senang je. You all hanya perlu guna paste sahaja. Macam Cik Pia ni, kalut-kalut je lagi nak kena cucuk. Apa dah nasib kena cucuk ni kan. Okey, Cik Pia dah masukkan kita punya semua paste dan air 400 ml. So kita kacau sikit, bagi rata kacau kat ni. Okey, suhu pun kita dah kuatkan. Cik Pia nak usah tangan sekejap ya. Mula-mula dah kacau. Okey, so Chef Cili kita tengah masak gulai asam rom. Tak baik membazir, betul. Mak-mak ni memang macam itulah kan. Selagi dia boleh jimat, dia akan jimat. Okey, so sekarang kita tengah tunggu kita punya paste kita mendidih. Okey, kita bagi dia mendidih dulu. Kalau ikut kat sini dia kata nak bagi mendidih. Bukan sebab Cik Pia memang tak pernah masak gulai asam rom. Cik Pia tahu tentang gulai asam rom ni pun selepas Aida Kitchen mengeluarkan paste ni. Baru Cik Pia tahu kewujudan asam rom. Nama je anak Felda kan, tak tahu pula biji getah tu boleh masak kan. Okey. Okey, dia boleh masuk juga kita boleh masuk ayam, udang, sotong, ikan, ikut cita rasa masing-masing. Tak ada masalah. Perlahan sikit nak. Okey, kalau sayurnya biasanya kita akan masak dengan sayur lah. Gulai asam rom ni kita akan masuk dengan pucuk paku kan, terung, ubi kayu, macam-macam lah sayur-sayurnya. Okey, tapi Cik Pia hari ni menggunakan lobak dan juga kacang panjang sahaja. Okey, hai, selamat datang Kak Fiza. Hai kakak. Ya Allah, lamanya tak jumpa Kak Fiza kita kan. Taklah jauh mana, All Star je. Tapi PKP nak buat macam mana kan. Okey, kita punya percik masih lagi dalam air fryer. Gulai apa? Dia tak kisah pun. Apa gulai pun boleh. Tenggiri pun boleh. Ya Allah, ada dekat lengkol tak berhenti. Kak Syida, Cik Pia tengah live. Okey. Boleh apa-apa pun. Ikut cita rasa. Kadang-kadang anak tak makan ikan, boleh makan dengan ayam, makan udang, sotong. Tak kisah pun. Tak ada masalah pun. Boleh je. Ikan tenggiri boleh, ikan tongkol boleh, semua boleh. Okey. Perlahan sikit nak sayang. Slow-slow. So, Cik Pia akan masukkan lobak dululah sebab kita nak bagi lobak ni empuk sikit. Wait, panas. Okay, tadi adik dia dah masak percik. So, sekarang ni kita akan masak pula gulai asam rom. Masak apa? Kak Fiza, hari ni Cik ni Sophia masak apa nama benda lah ni. Gulai asam rom, Kak. Hari ni adik masak gulai asam rom. Bersatu. Ya Allah, berbelit lidah aku. Merupakan makanan tradisi Pahang daripada Ulu Tembeling Pahang. Ikan sungai. Tu ada Kak Fazilah kita kata tradisinya secara asalnya makanan ini dimakan bersama dengan ikan sungai.
Tapi kan ialah susah nak dapat ikan sungai kan. Apa-apa laut pun boleh. Tapi kalau ikut tradisinya ikan sungai lah. Ikan sungai. Ikan sungai tu apa macam tilapia kan. Apa lagi lah? Keli, baung kan. Boleh kot. Tradisi Kak Fazilah. Orang faham dia confirm tahulah ni. So kita dah menggelegak masuk cepat. Tunggu macam mana? Okay, Cik Pia masukkan lobak sebab Cik Pia nak bagi dia lembut sikit. Okay, kita biarkan seketika dia masak. Okay, sekejap dia rajin kacau, biarlah dia kacau. Okay, so ingat siapa yang nak mendaftar untuk kelas IG. Kelas IG secara percuma kita ada buat 2 hari. Iaitu pada 21 Ogos iaitu esok dan juga 28 Ogos minggu depannya. Okey, dalam kelas esok kita akan ajar macam mana kelebihan teknik, kenapa perlukan IG, macam mana nak setting IG dan sebagainya. Dan pada 28 Ogos nanti kita akan ajar pula tips and trick. Kelas ni secara percuma sahaja. Kita buka kepada orang luar juga. Maksud Cik Pia orang luar di sini lah. Sekiranya anda bukan wakil pengedar Island Kitchen, kita sangat-sangat welcomekan anda untuk masuk. Okey? Husband orang Pahang, Cik orang Lestak, apa khabar? Kami daripada Changlun, Sintok. Dah lama dia duk berzikir asam rong tu. Kena try Kak, wajib puasa. Dia dah menggelegak. So kita punya asam rong dah pun menggelegak. Kalau anda boleh nampak. Okey, kita nak tunjuk tekstur dia sebab ni makanan tradisi kan. Jarang orang masak. So, okey. Ni rupa dia lah. Cik Pia tunjuk sikit. Nampak Nampak? Gitu. Okey, kita biarkan sekejap. Bila dia dah masak, dah nak masak, nak angkat nanti baru Cik Pia akan masukkan kacang panjang. Sebab kacang panjang kalau lembut sangat Cik Pia tak suka. Okey? Kita punya percik masih ada 7 minit lagi. Cik Pia nak tinjau percik sekejap. Anda tunggu tau. Dah baik panas. Sekejap ya. Cik Pia tengah cek percik dalam air fryer. Nak pastikan dia betul-betul masak. Ada rasa terbakar sikit. Okey. So kita punya percik hampir masak. Okey, seronok tengok dia punya hasil dia. Kami orang Kelantan, husband orang Pahang. Cik Pia bukan orang Pahang tapi berjiran dengan Pahang. Cik Pia asal daripada Jempol Negeri Sembilan. Sebelah je dengan Pahang tu. Okey, so kita punya asam rong ni kita campurkan dengan sayur kacang panjang. Masuk nak? Rongin je. Gitu. Gulai asam rong. Okey. Macam siap dah, kita dah boleh angkat dah sebenarnya asam rong kita. Sekarang ni Cik Pia nak buat kuah untuk percik kita kan. Tak ada kuah tak sedap pula, percik tu kering kan. So kalau kita nak buat kuah, dia kata kat sini panaskan pres yang selebihnya dengan 50 ml air. Kita ada banyak sangat lebihan. Sebab Cik Pia tak buat 1 kilo pun. Cik Pia buat sikit je. Nampak so jom kita buat kuah untuk percik pula.
Bisa. Memang angkat. Cik Pia akan pindahkan dalam kita punya mangkuk ni. Okey. Barulah boleh hidang kan. Siap dah asam rong kita. Wah, macam ni rupa dia. Ada nak masak? Okay, so sekarang kita nak buat kuah percik pula. Sedap. Nampak menyelerakan gulai asam rong ni. Dia warna orange coklat sikit. First time Cik Pia masak gulai asam rong. Makanan tradisi daripada Pahang, biasa dimakan dengan ikan sungai. Tetapi kalau guna PES Aida Kitchen, anda bebas untuk masak menggunakan apa sahaja. Lauk tak ada masalah. Tapi macam hari ni Cik Pia masak menggunakan sayur sahaja. Sayur kacang panjang dan juga lobak. Okey, jom kita masak kuah untuk percik kita. Okey, kita akan tambah sedikit air. Mana dia punya sukatan? Okey, Kak, tambah. So kita masukkan lebihan PES percik untuk dijadikan kuah percik kita je lagi. Rasa macam mana? Kejap lagi kita rasa dengan nasi. Tunggu sekejap. Kita masak bagi habis dulu. Kan, Cik Pia pun tak pernah rasa kan. Tapi dia orang kata asam rong ni dia ada masam-masam pedas, manis. Dia rasa macam tu. Sedapnya. Nisa pernah makan kan Nisa? Nisa pernah makan ke? So sekarang ni kita tengah buat kuah percik pula. Guna satu paket juga. Tak pernah juga. Kena cuba kan Nisa kan? Rugi tak cuba. Dah kata mak-mak kan, kalau mak-mak ni selagi ada semuanya dia akan congkil sampai habis, sampai clear. Okey, asam rong dah siap. So sekarang ni kita nak masak kuah percik. Perciknya dalam periuk, dalam air fryer, tak settle lagi. Percik tu sedap. Pas percik sedap. So Cik Pia buat kuah dia pekat sikit lah. Kuah letak banyak tak apa kan. So Cik Pia habiskan terus. Sambil-sambil kita isi masa lapar dengan anak-anak, sambil-sambil kita tunggu hari masa untuk dicucuk. So kita masaklah sekejap. Siap buat live lagi, tak ada masalah bila pakai percik kan. Sempat buat live lagi. Punyalah senang masak guna PES. Dalam kalut-kalut tu boleh buat live juga. Nampak? So anda kena dapatkan PES Aida Kitchen daripada wakil-wakil pengedar kami. Okey, dengan menghubungi link-link yang mereka tinggalkan. Alright. So kita punya percik kita tunggu mendidih sikit baru kita angkat lah. Cik Pia, okey. Harga satu paket PES Aida Kitchen berharga RM18. Untuk 4 paket adalah berapa paket? RM60 bagi Semenanjung dan juga RM110 untuk 8 paket. Manakala bagi Sabah Sarawak satu paket harganya RM20, bagi 4 paket RM70 dan juga 8 paket RM120. Okey, tu dia. Cik Pia nak tunjuk tekstur dia.
Okay, dia sekarang tengah nak menggelegak. Okay. Okay, so kita tunggu dia masak sekejap lah. Sangat-sangat senang pakai Fast Ida Kitchen ni. Okay. So jangan lupa daftar kelas esok percuma sahaja. Percuma sahaja. Siapa nak bagi percuma kan? So Cik Pia nak tinjau Cik Pia punya ayam percik sekejap. Ni sekejap. Boleh. Ya Allah, wanginya. Baik jatuh. Ayam percik. Okey, bau percik tu dah mula naik. Walaupun dia di dalam air fryer yang tertutup rapat, tapi bau dia tetap naik satu rumah. Okey, memang sangat-sangat menyelerakan percik. Lama tak makan percik, biasa percik ni kita akan dapat waktu hari raya puasa ataupun ada pasar malam kan. Tapi itulah orang kata apa? Itulah orang kata sekarang ni pasar malam tak boleh buka kan. So susahlah. Pasar Ramadan semua tak boleh buka. So kenalah buat pada rumah sendiri. Okay? Tak susah pun, guna percik je. Santan pun awak dah tak payah nak letak. Bau dia sedap kat ni. Oi, apa dia? Sampai sana, jauhnya sampai Sepang. Cik Pia tak nak bau sampai Sepang. Cik Pia yang nak sampai Sepang. Sebab dah lama tak balik Negeri 9. Hari Minggu. Dah dekat 2 tahun dah tak balik kan. Okey, kita punya kuah percik dah siap, dah pekat. Okey, dah pekat. Kejap kita tunggu kita punya ayam je masak. Cik Pia masak lama sikit. Okey. Kita nak rasa dia punya terbakar sikit. Okey. Siap. Thank you sayang. Makan nasi. Upah dia masak adalah dia akan dapat nasi dan dia punya candy. Ada upah tau. Dia bukan masak free-free je. You ingat anak I masak free-free? Of course dia akan minta upah. Okay? Okay. So kita tunggu sekejap ayam kita masak. Sambil-sambil tu jom kita sembang-sembang sekejap. Nak sembang-sembang ni main dah tengok muka mak kan? Gitu nampak sikit muka. Penat membongkok gitu. Okay. Cik Pia nak bersihkan meja ni sekejap. Alright. So, kita hari ni masak gulai asam rong. Rasa macam nak tunjuk lah macam mana rasa gulai asam rong ni. Ada yang berminat nak tahu tak? Ada yang nak tahu tak macam mana rasa gulai asam rong? Nak? Kalau nak, Cik Pia nak tunjukkan dengan makan nasi. Okay, nak? Ada yang nak tak? Jom. Cik Pia ambil nasi sekejap. Kita boleh makan dengan gulai asam rong yang dah siap ni. Okay? Sekejap. Okay, pergi makan dengan dia. Tunggu. Itu dia. Cik Pia dah ambil nasi. Nak makan gulai asam rong. Okay, jom kita duduk. Aduh, penat pergi bilang. Betul Nisa. Sambil-sambil kita, sayang jatuh anak. Sambil-sambil kita sembang-sembang macam ni, kita boleh masak kan. Siap satu hidangan. Okey, Cik Pia dah ambil dah gulai asam rong kita tadi. Okey, ni ada nasi sikit. So kita nak makan, kita nak rasa macam mana rasa gulai asam rong. Okey, kita tak tepi sekejap yang ini. Okey. Kita
kita punya percik masih lagi di dalam air fryer. Supaya masak lama sikit, tinggal 1 minit lagi. Tak apa, biarkan dia di situ, bahagia di sana. Okay, jangan dia masak, sedap banget. Okay, jom kita rasa asam rong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. First time seumur hidup Cik Pia makan gulai asam rong. Macam mana rasa dia kan? Kita rasa kuah dululah. Bismillah. Jemput makan semua. Pedas. Okey, dia ada rasa masam-masam sikit. Okey, dia ada rasa macam pedas sebab ada cili api kan. Dia ada cili padi. Okey, dia pedas. Dia ada rasa masam-masam sikit. Dia juga ada rasa macam kelat-kelat sikit. Ya, bang. Ya. Main set. Kat tepi je. Kita suruh Big Boss kita rasa. Dia macam rasa kacang pun ada juga. Macam kita makan kacang macam kita masak percik dah masak. Macam kita masak makan kuah kacang. Dia punya rasa dia macam itulah, lebih kurang macam itulah. Dia pedas. Okey, dia pedas, dia ada macam masam-masam sikit. Manis-manis sikit pun ada. Unik rasa dia. Okey, sedap. Sekejap ya, kita tunggu Big Boss kita bersiap sekejap. Kita nak suruh dia rasa asam rong ni. Macam pahit-pahit sikit pun ada, kelat-kelat sikit pun ada. Tapi lebih pada rasa masam pedas. Yang dia punya biji getah tu rasa macam, buah getah tu rasa macam kita punya kuah kacang lah. Nah, rasa sekejap. Tak masuk tak? Bismillah. Sangat sedap. Bukan pedas ke? Manis? Sedap secukup rasa. Macam original asam rong. Saya tanya pedas ke manis ke? Pedas dan masam dan manis. Dia ada masam, dia ada pedas, dia ada manis. Okey. Pedas. Dia rasa kat bibir. So kita tengok asap percik kita sambung makan. Okey. Oh, sayang awakku. Okey, percik dah masak. Okey, percik dah masak. Boleh makan percik. Kan selalu dapat makan percik. So, kita masukkan percik dalam mangkuk. Kalau nak lagi garing, nak lagi dia punya terbakar dia tu, okey, boleh lamakan lagi lah dalam kita punya air fryer. So, Cik Pia taburkan kuah di atas percik kita. Okey, barulah perfect kita punya sempurna, lengkap sudah menu tengah hari Cik Pia hari ni. Kita ada percik beserta dengan kuah yang telah ditaburkan dekat atas dia. Kemudian kita ada asam rong, makanan tradisi daripada Pahang. Walaupun Cik Pia dah duduk kat Negeri Sembilan tu berjiran dengan Pahang, okey, tapi tak pernah pun makan gulai asam rong. Okey, walaupun anak Felda selalu main buah getah tu, tak pernah juga terfikir nak masak. Kali ini kita makan. Bukan masak saja, siap makan lagi. So Cik Pia nak rasa kita punya percik juga. Kan, sebelum kita kena cucuk, kita kena makan sedap-sedap. So Cik Pia ambil sikit lah untuk kita punya percik. Bismillah. Ni percik ayam dah disalutkan dengan kuah percik tadi. Kita panggang tadi pun, kita masuk dalam air fryer tadi pun, Cik Pia dah gaulkan, dah lumurkan dengan kuah percik, paste percik kita. So sekarang kita nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat perfect, sangat
sedap, sangat lazat, sangat menyelerakan. Memang sama macam kedai, lagi sedap daripada kedai. Sorry to say, memang lagi sedap daripada kedai. Okay, ni adalah first time Cik Pia masak percik dekat rumah. Biasa kita pergi kat pasar je. Okay, wow. Rasa serba-serbi. Dia punya serai, dia punya halia, dia punya ketumbar dia. Perfect, ya Allah, sedap, memang sedap. Tak sia-sia I masak hari ni. Kan gulai asam rong dia pun sedap. Jom kita cuba mixkan dua lauk ni pula. Apa rasa kan? Hai, sedapnya makan tengah hari ni. Oh, tengok tu dia punya jus. Aduh, hai, saja bagi panas kan. Tapi memang betul, okey. Ada yang pakai tangan je lagi. Kan, dia dah sedap-sedap ni pakai tangan lagi sedap makan kan. Baru rasa dia punya shake dia tu. Okey, ni kita punya percik. Cik Pia letak sini. Dan Cik Pia nak gaulkan bersama dengan gulai asam rong kita. Menu tengah hari kita sebelum dicucuk vaksin kejap lagi. Nisa, nak buat live juga ke? Baiklah Nisa. Okey, jangan lupa bagi anda yang belum mendaftar untuk kelas percuma Instagram Lubuk Duit kita esok 21 Ogos dan juga 28 Ogos. Okey, anda boleh mula mendaftar hari ini sebelum kita tutup pendaftaran. Nak makan jap. Bismillah, makan jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Sedap batin. Wah. Dia punya rasa pedas daripada asam rong, kelat-kelat sikit daripada asam rong, masam-masam daripada asam rong, dicampurkan dengan percik punya ketumbar. Wah, rasa sebati je masukkan. Ya Allah, sedapnya. Memang kita saja nak bakali. Tak, bukan saja nak bakali. Kita orang kata berceritakan, memberi apa orang kata rasa dia. Ya Allah, sedap. Kan? Daripada rasa pedas-pedas, manis, masam, kelat daripada asam rong tu, kita campurkan pula dengan percik yang dia punya rasa ketumbar, rasa halia dia, serai dia. Dia rasa macam membangkitkan selera kau. Ni kalau tak live ni dah macam ni dah makan. Kan? So memang sedap. Cik Pia tak sabar nak makan dengan family Cik Pia. Okay, so you all, jangan lupa anda boleh mula mendaftar untuk kelas Instagram Lubuk Duit. Kita nak ajar macam mana cara untuk jadikan Instagram itu sebagai lubuk duit. Okey, itu kita akan belajar pada hari Sabtu esok. Okey, jam 9 malam di grup WhatsApp. Okey, macam mana nak masuk grup WhatsApp ni? Anda hanya perlu berhubung dengan mana-mana penganjur kita. Ada Yamis Shop yang mana mereka ini adalah anak tim daripada Mak Saka Grand Team. Ayah tidur? Pandailah adik. Okey, kemudian 28 Ogos 2021 hari Sabtu juga di dalam grup yang sama kita akan sambung kelas IG kita, tetapi kita akan ajar pula tips dan trik di IG. Okey, kalau anda berminat untuk jadi Insta famous, inilah masanya untuk sertai kelas bersama dengan anak-anak tim Cik Pia Mak Saka Grand Team. Okey, kalau anda berminat untuk mendapatkan PES Aida Kitchen atau mendaftar sebagai pengedar Aida Kitchen, sebab sekarang ni kita memang tengah-tengah cari pengedar. Okey, Cik Pia memang perlukan sangat pengedar di seluruh Malaysia, Brunei, Singapura ke anda Indonesia kat sini. Kalau ada pun boleh join kita punya tim Aida Kitchen. Okey, nak join tim Aida Kitchen ni, dia punya modal serendah 20 paket sahaja. Okey, kalau nak beli PES Aida Kitchen, satu paket ni harganya RM18. Okey, satu paket ni RM18 sahaja. Kalau anda ambil 4 paket, harganya RM60 dan kalau 8 paket RM110 bagi semenanjung Malaysia. Untuk Sabah Sarawak pula, kalau anda berminat untuk mendapatkan PES Aida Kitchen, harganya RM20. Kalau nak 4 paket RM70, 8 paket RM120. Okey, nak COD, nak postage, semua boleh. Tak ada masalah.
Satu paket ini tahan sehingga 2 tahun. Okay, kalau belum nak buka lah. Kalau dah buka macam ni ada lebihan nanti kan. Sekarang tak ada lebihan sampai licin mak masak. Okay, kalau ada lebihan anda boleh simpan di dalam peti ais bahagian freezer dan dia akan tahan sehingga expiry date. Dia kalau nak tahu expiry date kat mana, kat belakang ni kita ada chalk expiry date, nama Aida Kitchen. Okay, PES Percik telah dapat kelulusan daripada Jabatan Pertanian dan juga Muslim Product. Satu paket ni berat dia 200 gram, boleh masak dalam tempoh 15 minit ataupun lebih. Kalau pakai air fryer dia lambat sikit lah. Okay, manakala gulai asam rong yang Cik Pia masak tadi 120 gram juga harga yang sama, telah pun mendapat kelulusan daripada Jabatan Pertanian, Muslim Product dan juga ada cop halal dekat sini. Okay, so untuk pengetahuan anda, Aida Kitchen merupakan pengeluar PES terbanyak dekat Malaysia sekarang ni. Setakat hari ini kita dah ada lebih 40 paket PES. Kalau simpan dalam chiller tahan 3 bulan Pak Zila. Okey, kalau dah buka kita simpan dalam chiller tahan 3 bulan. Kalau kita simpan kat freezer tahan sampai expiry date. Kalau tak buka sampai 2 tahun. Okey? So Cik Pia nak menikmati asam rong, nak rasa ala-ala orang Pahang sekejap, Ulu Tembeling Pahang. Okey. Ingat asam rong merupakan makanan tradisi daripada Pahang. Okey, anda biasanya kalau zaman dulu-dulu asalnya memang kita masak dengan gulai dengan lauk ikan sungai. Ikan sungai kita campurkan pula dengan pucuk paku ke pucuk bikayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ni tak ada masalah, ikut je lah cita rasa anda. Okey, macam Cik Pia hari ni kita pakai lobak dan kacang panjang pun sedap. Membolos lelebes. Okey, sebelum Cik Pia tinggalkan anda, kan Cik Pia nak tunjuk lagi sekali saja nak bagi korang panas. Kan siapa suruh tak dapatkan lagi PES Aida Kitchen. Kan dah rasa rugi. Kan Cik Pia nak tunjukkan. Kita makan percik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tulang. Sedapnya. Yep. Oh, thank you sayang. Nak bagi air. You clean kenapa? Pensel pun you clean kan juga? Bagus anak. Kau mandikan juga pensel tu. Oh, siap sabun. Anak aku. Dengan pensel-pensel dia sabunkan. Kan. Kemudian kita panaskan lagi. Hari yang panas tengah hari ini dengan gulai asam rong. Padahal kau siapa tak beli? Okay, so kita jumpa lagi. Tu tak payah basuh sayang. Pen tak payah basuh. Okay, so kita jumpa lagi. Jangan lupa berhubung dengan mana-mana wakil pengedar Cik Pia. Tim-tim Cik Pia ada ramai dalam ni. Okay, so kita jumpa lagi dalam live yang akan datang. Cik Pia memang dah lama sangat tak live dekat FB sendiri. Biasa kita live dekat group page Aida Kitchen HQ. Hari ni kita live kat FB sendiri. Okay, so kita jumpa lagi dalam live yang akan datang. Cik Pia nak menikmati menu tengah hari Cik Pia sebelum kita kena cucuk sekejap lagi. Okay, itu tepung masak ayam. Okay, so kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.